Abila, bateri tinggal 3% ni. Macam mana nak sampai rumah ni? Kalau siapa yang belum subscribe, subscribe dulu. Okay. Dia bila start kereta, macam daripada guna kita punya ni kan, dia macam terus on full blast tau. Mungkin so dia nak bagi kereta cepat sejuk kot, tapi bunyi dia pun kuat lah. Boleh dengar. Okay, baru dia senyap. Oh my goodness, asyik gila husband I. Dia pergi tinggal bateri persen 7%. And then lepas tu I nak drive around. Tengoklah husband I, dia tinggalkan bateri 7%. Itu pun dia cakap tak payah charge. Okay, sebab I nak pergi rumah mak I, dekat je, like 10-15 minutes. Dia kata tak apa, by the time you sampai dan lepas tu balik, mungkin lah dia akan jadi 3%. This is the first time nanti habis bateri. Dia dah bagi alert dekat situ. Since kita nak macam dekat-dekat je kan, so mungkin tak guna bateri yang banyak. So let's see how much and how far boleh bawa kita. Hopefully kita tak mati tengah jalan. Kita balik lah tadi. Okay, I tak rasa I pernah tunjuk the back seat here. So dekat belakang ni kita orang ada 2 car seat sebab dua-dua orang anak masih kecil lagi dan dua-dua masih pakai car seat lagi. So we have this one. So satu car seat yang macam besar. This one macam lebih protect lah senang kata. Dia lebih proper car seat. So ini memang besar. Tapi ini pun dia tak terjojol keluar. Car seat kita orang dulu memang dia terjojol keluar. So we have one here and another one here. So this one macam booster seat tau. So dia lagi kecil untuk anak yang 5 tahun tu. Kita orang memang dah train daripada dia orang kecil lagi untuk pakai car seat. Sebab anak-anak masih kecil adalah tantrum. Okay, abang buat. Sedihnya. Alah sedihnya saya. Okay, ketat sangat tak? Okay. Okay, so this one untuk anak I yang 5 tahun ni. Okay, come, let's sit down. Mama nak air. Okay, so ni mama bagi air. It's so cool. It's so cool. Yeah, Sekejap, temperature. Okay, temperature 1. Ada ke? Oh, dia tak buka. Okay, fine, kita buka. Satu lagi air vents kat sini, so that anak kena aircon. Kawal temperature dekat belakang situ. Tapi sometimes I akan kawal kat sini. Ya. Okay, so ni front. Ni untuk bahagian depan. Dan ini rear. So ni untuk seat belakang lah. So kita boleh set jadi macam dia punya ni 2 ke apa ke. So sekarang tengah panas, so buatlah 2. Sekejap lagi kita akan tukar kepada 1 takut ni. And then plus kita boleh buat rear lock, so that anak-anak macam yang duk tekan kat belakang tu kan. So yang ni dia orang tekan tak adalah jadi apa-apa kan. Tapi cumanya bila kita duduk kat belakang, kita pun tak payah kawal lah. So sometimes I akan on ni kalau anak-anak saja duduk belakang. Tapi kalau I pun duduk belakang, yang ni I off lah. Dia kata by the time kita akan sampai dekat our next destination, battery 3%. Lepas tu nak balik lagi. Memang betul-betul 3%. Betul-betul 3%. Apa yang tadi dia punya navigation cakap 3%, memang betul-betul kita sampai tepat-tepat 3%. I think still lah nak kena pinjam untuk charge dekat rumah sebab nak balik ni tak tahulah berapa banyak persen. Tapi okey lah, kira betul lah navigation system kat dalam tu. So boleh trust. Tapi itu pun setelah macam setahun lebih macam tu, dia dah faham cara kita drive. So I macam risau sebab cara I drive, sat brake, sat gerak, sat brake, sat gerak, teruk lah. Tapi so I ingat kan macam husband I punya cara driving, mungkinlah dia akan prolong dia punya battery life tu. Tapi rupanya dia macam dia detect je sebenarnya. Betul lah, quite accurate jugalah battery percentage yang ditunjukkan navigation tu. So kita selamat sampai dekat my mom's house. Time nak balik tu bateri boleh ke tidak. Sebab tadi dah test dah. Dia kata by the time sampai it's like 1%. Risau dia. Risau. Naime. So by the time kita sampai apparently like 1%. Okay. Nervous ni? Ya. Okay. Alhamdulillah. 3% range around 18 km. Kalau ikutkan perjalanan kami nak balik dalam 8 km lagi. It's gonna be fun. Kita buka tingkap, kita off aircon, nak cuba kurangkan dia punya battery consumption. Dan also kita bawa macam very 40-50 macam tu je, tak tekan betul-betul lah. Dan bila turun bukit pun kita orang macam biar dia macam regenerate sendiri dia punya battery. Tapi I nampak sinar harapan.
Kata kat sini range tinggal 10 km. Perjalanan kami ada lagi 6 km. I catch a glimpse of heaven. Siapa yang panas, you guys can take turns ya. Okay guys, dia dah 1%. 1%. Tapi dia kata range dalam 8 km lah. Sini kata kita ada lagi 3.5 km. So oh, kita sampai with 1% left. Gila, kita sampai. Kita sampai rumah with 1% left of the battery. And dia kata range dalam 5 km, tapi kita dah sampai 1%. Yes. 4 km. Kiranya berjaya lah kiranya. Daripada rumah mak I nak sampai ke rumah 3%. Boleh. Boleh. Suka je.